Hai guys, nama saya Agish. Saya dari company P9 Neuron. Hari ni saya nak jumpa korang nak beritahu tentang buku baru kita, iaitu buku Peta Gergasi. Kalau korang tengok ke belakang saya, ini adalah buku sejarah untuk Peta Gergasi. Tapi kita ada keluarkan untuk 4 subjek, iaitu sejarah, sains, pendidikan Islam. Lagi satu adalah geografi. Geografi itu kita fokus ke lower form, iaitu form 1, 2, 3. Dan sejarah, sains dengan pendidikan Islam untuk upper form, form 4 dengan form 5. Kalau korang tengok kat sini untuk sejarah, kita ada masukkan semua syllabus dan textbook ke dalam. Tapi hari ni saya nak beritahu tentang Peta Gergasi kita, iaitu geografi dulu. Okay. Kalau korang tengok kat sini, ini adalah Peta Gergasi geografi. Kat sini kita ada tunjuk, kita ada masukkan untuk tingkatan 1, 2 dengan 3. Kita ada fokus kat semua syllabus dari textbook kat dalam ni. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan muka surat pertama, nak bagi tahu tentang Peta Gergasi, yang instruction dengan informasi yang apa-apa dalam buku ni. Kalau anda tengok kat sini, kita dah bagi cara penggunaan dengan kelebihan buku Peta Gergasi ni. Okey, saya nak mula dengan bagi tahu anda tentang guru boleh membawa buku Peta Gergasi ni ke kelas untuk sesi PDC Part 21. Masa ni, kalau cikgu busy tentang apa-apa atau cikgu relief nak handle kelas, bolehlah bagi tahu tentang Peta Gergasi ni ke murid-murid. Mereka senang nak faham macam mana nak dapat perhatian. Lepas tu, buku ini adalah fokus kat peta media visual. Satu ialah warna-warni. Idea peta media visual ni sarankan murid-murid macam mana nak fikir out of the box. Macam mana murid boleh dapat perhatian. Okay, hari ni saya rasa saya nak belajar, tapi macam mana guna phone ke atau nak read textbook ke. So sebab zaman ni mereka suka pakai phone banyak, mereka sukakan idea warna-warni, so bolehlah dengan Peta Gergasi ni mereka dapat fokus dengan percaya, okay, dengan buku ni saya boleh buat sesuatu, iaitu dapat cemerlang dalam peperiksaan. So let's continue. Saya nak beritahu tentang idea kedua, iaitu cara penggunaan dijadikan bahan rujukan untuk pelajar untuk membincangkan dalam kumpulan. Ya, betul. Buku besar ni boleh dalam kelas murid guna sebagai satu kumpulan. Let's say dalam satu kelas ada 40 hingga 45 murid. Bolehlah mereka jadikan satu grup untuk 5 orang. Ambillah satu Peta Gergasi ni, duduk sama grup, so boleh bincang satu sama lain. Okey, murid yang rasa saya susah nak cakap atau malu dengan cikgu-cikgu tanya soalan, bolehlah berbincang sama-sama dengan kawan. Bolehlah kawan tu tanya kat cikgu atau kawan sendiri akan bagi tahu classmate ke kawan ke macam mana nak cara belajar. Geografi ni memang ada bahan-bahan lain untuk dapatkan idea macam mana geografi ni berlaku, iaitu world map ke atau arah map ke, graf ke. Tapi dengan buku besar kita ni tak perlulah bahan lain. Buku besar ni boleh dapat bahan tu. Okay, final saya nak bagi tahu tentang peneliti geografi boleh beli buku ni untuk jadikan panduan dan balang ulang kaji. Iaitulah betul. Tadi saya cakap kan, dengan buku Peta Gergasi ni, cikgu-cikgu tak perlulah beli bahan lain. Dengan buku Peta Gergasi ni, dalam, kalau korang tengok, inilah saya tadi cakap, kita ada bahan-bahan kat dalam dengan diagram teliti. Kalau murid tengok kat dalam ni, bolehlah murid rasa, okay, ini berbeza compare to buku lain ke, berbeza dalam peta lain ke. Yang inilah main fokus kita. Murid-murid dapat tahu apa yang tengah berlaku. Sebab kita dah ada masukkan semua bahan dari syllabus kat buku dalam ini, bolehlah cikgu push untuk habiskan syllabus dengan cepat. Lagi satu dengan teliti, sebab murid-murid dapat tahu apa yang tengah berlaku dalam buku dengan subjek tersebut. Dalam geografi ni bolehlah cikgu boleh masa cikgu nak buat peperiksaan ke, nak push mereka dapat tahu apa yang nak berlaku, bolehlah mengambil masa dengan syllabus ni dengan baik. Dan lagi satu, murid-murid dari cikgu boleh dapat tahu apa yang terberlaku dalam graf ke atau dalam point